Kau tahu tak yang Budi 95 ni dia bukan limited kepada korang kita nak pergi kerja semua ni. Tapi ia juga merangkumi orang-orang yang buat e-hailing, P-hailing dan juga bot-bot berdaftar. Mekanisme dia belum jelas lagi tapi ia akan di-announcekan hopefully sebelum 15 Oktober which is when benda ni akan bermula. Tapi korang semua tak payah nak daftar individu ya, sebab benda ni kerajaan akan liaise directly dengan company e-hailing, P-hailing tu dan juga agensi kerajaan negeri untuk bot-bot berdaftar tersebut. Cuma persoalan yang ada adalah dari segi mekanisme tu nak bagi macam mana? Adakah setiap e-hailing dan P-hailing driver akan dapat amount yang sama? Adakah ia hanya untuk yang full timer saja dan bukan untuk part timer? Dan macam mana syarikat-syarikat nak tentukan awak full timer, awak part timer? Adakah ikut hours? Adakah ikut berapa job yang dia dapat? Dan berapakah amount kuota penambahan yang diorang ni boleh dapat? Adakah kalau dia ada Grab, dia register untuk Grab, lepas tu dia pun buat Lalamove, dia buat dua kerja lah. Adakah dia dapat extra kat sini dan extra kat sini, amount yang fix, ataupun dia ikut job? Maknanya kalau lah orang tu satu hari dia bawa 100 km, dia akan dapat 10 liter extra additional on top of DP 300 liter kuota tu. Ataupun adakah Grab dan Lalamove ni kena buat app dia sendiri? So maknanya kalau kita nak isi dekat Petronas, kita pakai Settle, okay fine. Tapi untuk kalau kita isi untuk kita punya job, kita kena pakai Grab tu punya app untuk dapatkan akses kepada kita punya Budi 95 ni. So benda semua ni belum jelas lagi. Ramai yang bergaduh kata dia nak extra. Cuma kerajaan takut lah. I pun takut jugalah. Kalau semua dapat amount yang extra yang sama rata, tapi ada yang tak pakai. So yang extra tu apa dia boleh buat? Dia boleh jual kat orang kan? So kita nak elakkan ketirisan ini daripada berlaku. Ada juga yang kata pakailah sistem fleet card macam company-company logistics. Tapi kalau macam itu, bukankah the e-hailing dan P-hailing punya company pun dah boleh sort of buat dia punya fleet card sendirilah. So siapa-siapa yang pakai banyak untuk buat kerja, dia boleh dapat amount kuota yang lebih tinggi berbanding yang tak buat kerja sangat. And then of course ada yang akan complain, dia kata sekarang ni pun dah ada lah, dia pergi balik kerja jauh, dia pilih untuk duduk kat Melaka tapi kerja kat KL. So dia kata 300 liter tak cukup, dia kata dia nak extra, dia kata dia boleh buktikan yang rumah dia kat sini dan kerja dia kat sini, dia pun nak apply juga fleet card ni semua ataupun penambahan kuota. Adakah benda ni boleh berlaku? So far belum ada berita lagi. Tapi yang bising tu memang ramai lah. So what do you think? Adakah ini sistem yang bagus? Cuma I takut ada ramai pula yang tak ada kena-mengena. Tak ada pula yang sebelum ni nak kerja jadi P-hailing ataupun e-hailing driver, tiba-tiba register semata-mata untuk dapatkan kuota yang berlebihan. So macam mana kerajaan nak tutup lubang-lubang ini supaya tidak ada ketirisan dalam subsidi RON 95? Cuba korang bagi tahu komen sikit. What do you think about this program?